Bye guys. Sorry. Wait, dia ada 2 room. Satu is on the first floor. Aku ikut. Siapa dulu? Aku ikut. 2 room. Can I sit first? Thanks, Frida. No worries. Assalamualaikum. Kau makan ke? Tak. Sebab bukan seorang Misha dan seorang Diana Perasingan. Thank you, Frida. No worries. Apa kita kekalkan lah. Say hi to the vlog. Hello. Welcome to the room. Itulah sebab tadi. Oh, ada video. Aku masuk-masuk ada gangster. Wah, sapu kita. Jadi happy daripada goyangkan kereta. Dia greetings. Nak gambar satu? Video. Okay. Aku tangkap dari tepi. Oh. Jom. Mana sana? Tak nampak. Alah. Manja sangat. Aku dah mesti lihat sini. Washer. Bye. Zaijan. Guys, jom sana. Ni air apa? Kikapo. Mountain is hot. Mountain Dew. Kikapo kan air zaman kita. Sekejap aku try ni. Rasa pahit. Dia macam sedap. Dia pahit. Tak weh, dia macam rasa Kikapo. tak. Peanut dia macam rasa kacang. Hazelnut. Oh ya. Bau dia pun dah minum dalam ni. Ada yang tidur kat atas. Kalau tak kacau, aku rasa tahu-tahu dah sampai dah. Kita tahu dah sampai dah. Bangun sampai. Minta maaf, ada seorang lagi sebenarnya yang tidur dengan nyenyak sekali. Aku tak tidur. Bukan. Oh, dia. Kau tahu? Mana kau tahu? Aku tak nyenyak. Come on lah. Aku baring. So, Daya minta kita share location untuk taxi pick up. Bukan taxi lah, driver pick up. So, aku akan on the way balik ni kita akan share location untuk pagi. Esok pagi driver akan jemput pukul 6 pagi. Jemput 6 pagi. Pukul 6 pagi so kita kena Malam ni dah packing terus. Subuh. Sabar. Sebab esok tak mandi kan. Jadi dia macam selfie. Bye. Esok.
Lepas tu driver akan singgah di center untuk ambil oksigen, thermal jacket dan buat ID verification. Kemudian dekat gate entrance National Park akan ada passport verification juga. Jadi mesti kena bawa passport. Okay, itu je. Okay, so 6 pagi dah kat bawah. So 5.45 dah ready. Lepas tu bawa kembaru pack, oksigen, heat pack, pakai baju air elok. Kembar pack satu je tu. Sunscreen pakai tebal sikit. Seorang satu je. Seorang satu lah, kalau tak berat. Malam ni aku tengok. Bawa emas. Kena decide baju. Kalau boleh malam ni dah siap packing lah. Esok just tukar baju untuk turun je. So jangan mandi basuh kepala. Malam ni tak ikut? Ha? Dengan mandi tu malam ni kau ikut? Malam ni. Malam ni. Jangan mandi basuh Jangan kepala. mandi basuh kepala. Basuh badan boleh tapi jangan guna air panas. Jangan mandi panas. Jangan air panas-panas. Suam-suam lah. Betul. Kasut pastikan make sure, aku tak tahu esok nak pakai boots ke pakai kasut biasa je. Sebab boots tu macam berat. Angkat kan naik tangga. Tapi kalau dia salji basah kan. Itulah masalah aku. So aku kena fikir lah malam ni. Sunscreen, lotion, glove. Itu saja. Sekian. Suar tengok Aisyah Razak. Tak, biasanya gula lawa sikit. Janganlah. Sorry hilang hari ni. Benda dah lepas. Move on. Baru cakap kat aku, kalau kau sebut sekali lagi pasal pisau tu. Tak apa. Bukan kau, aku yang sebut lah. Alah korang ni. 1528. Ni berapa? This one? Aku tak faham. Ini 1525. Tadi ada snow. Isha, pandang Isha. Okay. Go. Balik cerita. Jom. Naik. Alhamdulillah, selamat sampai ke Mekah. Wih, sunrise. Wih, gelap pula. Gelap. Jangan lupa sudut tau. Tutup mulut sepanjang tutup mulut. Sebab nanti dia akan keluar macam mana. Mempelajari satu benda baru iaitu sejuk oksigen. Macam dia selalu buat. Ada sign tadi punya flash aku. Style. Tidur. Cantik kat luar.
We are in another world. Weh, memang baru lepas salji tu. Licin, aku licin kasut aku. Snowfall. Snowfall. Ada snow. Baju ni tak ada poket kan? Kalau tak aku boleh masukkan tag ni dalam baju. Video. 1, 2, 3. 3. Okay. Slow. Raja panggil. Dah barai start pertama. Orang hiking pada bawah sana. Ada lagi atas. Jauh tak? Berapa minit? Lagi satu checkpoint je dah. Pusing. Tawan. Pusing. We're going to Tawan. Other than Malaysian. Okay lah. Plan kuning pula.
this and UK. Compare. Rate je lah. Macam susah sangat dah tu. Kau dandan sebab kau kat sini kan. Aisyah snowball. Pusing. Kenapa tak slow kita orang? No. Datang nak gambar. Aku punya gambar mana? Ha? Aku tengah menikmati first snowfall. Tengok dari dalam je lah mampu. Yeay! 15-20 minit. Terbaik. Kita orang dapat semua. Siapa buka spek lah aku. Tapi dapat. Mustahil ada macam matahari dengan snowfall. Dapat dua-dua. Dapat dua-dua. Ya Allah, thank you. Yeah. Masih diorang yang terbaik. So dia yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya Allah.